السفر احفظنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ذاهبين عائدين سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل سفرنا هذا مباركا محفوظا. Assalamualaikum. Hai guys. Hari ni 28 Disember 2025. Kita dalam perjalanan ke Melaka. Tapi sebelum tu kita ada persinggahan lah di Negeri Sembilan, Makam Tuan Haji Said, Negeri Sembilan, dekat Seremban. So sekarang kita baru exit Labu untuk ke destinasi yang pertama. Hari ni kita konvoi di 7 kereta, InsyaAllah. Sekarang kereta dekat depan kita tu kereta Yah dengan Ustaz Luqman. So diorang lead. Kita number 2 sekarang. Kita nombor 2. Ocak ke depan. Mana ada nombor 2? Acak dah nombor 1. Ocak dah. Acak dah sampai dulu. So kami ialah nombor 3. Kita orang dekat makam sekarang tengah tunggu kereta Ihsan yang Zari. Sebab kereta diorang naik temperature. Diorang macam dah dekat dah, tapi diorang kena berhenti sebab kereta naik temperature. So kami menanti kereta SWL. Semoga mereka selamat sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana hanya dia dan ahli keluarganya yang mahu, dan ketika itu pintu semuanya berkunci. Tiba-tiba datang seseorang muncul di hadapannya. Maka dia terkejut. Kerana macam mana setelah dikunci semua pintu, tapi masih ada orang yang masuk ke dalam istananya. Maka dia tanya, Man anta? Siapakah kamu? Maka Al-Ghazali bila mana dia mengisahkan kisah ini, katanya orang yang menangis ketika kematian salah seorang di kalangan ahli kerabatnya. Bila mati salah seorang kerabat kita, biasanya ahli keluarga akan menangis. Tapi kata Al-Imam Al-Ghazali, sekiranya kita yang hidup ini tahu akan hakikat sebenar bagaimana kematian itu dan bagaimana perihal kita setelahnya, barangkali kita akan menangis akan diri sendiri sebelum kita menangis tentang orang-orang yang telah meninggal dunia. Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali ingin memberi peringatan bahawasanya penting seseorang itu pertama sekali dia mengambil pengajaran daripada kematian orang yang telah mendahuluinya. Kemudian dia berfikir tentang dirinya sendiri. Apakah yang dia telah persiapkan untuk kematiannya? Destination yang kedua. So, lepas tu kita ada tambahan passenger. Tada! Ada seorang kat luar, Maira. Mana Maira? Sebab kereta SWL bocor. Bocor apa bang? Radiator. Bocor radiator. Lepas tu dia punya temperature asyik naik je. So dia orang nak balik Banyu tukar kereta, and then teruskan perjalanan. So penumpang mereka 2 orang naik sini pindah kereta. Malulah kita. Kita dah sampai Asam Pedas Pak Man.
Tapi tadi lalu depan kedai tu beratur panjang. Nasib baik kita dah booking, buat reservation. So, alhamdulillah tak payah beratur. Tangguh. Oh, dia nak pilih juga. Nak lukis. Saya YouTube. Ahmad Noh ni. Ada order. Pilihlah pilih warna apa sini ni. Cepat meja. Tu hujung mana? Tu nak macam 4 meja ni. 5. Siapa ni? Oh, tak. Sepatutnya Zarif dengan Ihsan kan. Oh, ya. Nak macam ke? Gambar Kamu nak macam ke? Oh, kita tak order air. Nak air ke? ya jadi. Ni daging tetel. Ni Acik order apa? Ikan tenggiri. Tenggiri, asam pedas. Mira order apa? Ikan pari. Ikan pari, asam pedas. Yusof order apa? Okey, tak boleh cakap, busy. Okey. Cut. Cakap bye-bye. Apa? Dia dah dapat minum, dia okey sikit. Mood dia dah okey dah. Tim baru sampai. Nasi. Dia punya nasi ayam tak sampai lagi. Orang lain nak habis makan dah. Orang lain nak habis makan dah. Bagi review berapa? Ha? Nak bagi review berapa? Sebis. 3. Sebab hari ni pack kan, cuti sekolah orang ramai tu, tak apalah. Sebab dia sedap. Tapi nasi ayam ni kita tak rasa. Jadi kita rasa makan ni dia punya asam pedas sedap. So kita tutup mata je lah lambatnya. Sebab meja sebelah kita tu pun tak makan lagi tu tak apalah. Bukan saya seorang je yang tak sikit tu makan lagi. Kita tengok lah nasi ayam ni berapa minit dia ambil. Nasi ayam kan macam dah siap. So ayam cedok. Jadi macam dah ready bagi dia macam dah. Orang dah makan dah. Mana nasi ayam saya? Kono yo. Nicola. Oh. Pakai slipper ni okey. Sedap. Nasi ayam okey lah. Tapi jadi kalau datang saya akan pilih asam pedas lah. Sebab asam pedas dia semua sedap. I order satu je dia. Nasi ayam dia biasa-biasa. Sebab lambat kan tak boleh biasa. Chicken rice shop sedap ya. Tapi untuk harga dia murah lah, RM8 untuk dapat rasa. Biasa ada rasa halia chicken rice shop tu. Cumanya apa yang kurang kan? Sedap je, cuma ada lagi sedap. Geng-geng tak makan toge ni. Apa makan nasi ayam? Akak yang makan nasi ayam yang baru sampai tu. Ya, saya lah orangnya. Dah. Ya Allah. Maria. Mariam, awak move on je lah. Apa ni yang banyak? Yusof dah move on dah. Tengok, dah ke depan dah. Mariam tak move on lagi. Allah, bawa satu tadika macam ni lah. Bawa kan. Lauk apa? Rombongan tadika. Ayam. Mayam okey tak?
Okay. Sini Enzo. Uncle Wafi strong man. Dia angkat dua-dua lu, Babah and Yusof. Siti dia ajak takat gambar depan restoran ni. Malulah tengok tu orang beratur ramai tu, dia ajak takat gambar pula depan kedai. Siapa-siapa nak kerja kolam lagi. Ada dah gambar. Oh, lepas ni dah buka dah baju lawa. Kita nak kerja kolam lepas ni. Kita buat dah tahun lepas punya gambar dengan tahun ni punya gambar. Tak cari balik gambar tahun lepas. Nama di kolam tak? Siapa nak main kolam? Pimpin. Siapa nak main kolam? Siapa nak main kolam? Dua anak beruang. Sekarang kita on the way untuk check in homestay. Homestay ni owner ni kita orang pernah dah sewa girls trip dulu 2 tahun lepas. Tapi ni rumah baru dia yang lagi besar, yang lagi banyak bilik. So kita try bawa family day trip kali ni. Let's go! Let's go! Let's go lah bro. Sudah tak bagi tahu pun. Take one. Okay, sekarang kita on the way ke tengok dia bincang. Sekarang kita on the way untuk check in homestay. Dah pukul 3:09, so dah boleh check in dah. So let's go. Let's go. Use the right two lanes to turn right, Oh, belakang tu. Masya-Allah. Ni then turn left. yang ni rumah kita duduk dulu tepi ni. Tu rumah sana, belakang sana. Rumah yang kita akan duduk. Kita berkumpul untuk apa ni? Berkumpul rombongan apa ni? Ada tulang. Berkumpul rombongan apa ni ha? Dengan dulangnya. Kak Yana jangan! Jangan Kak Yana buka. Belum. Semua orang kena sampai sini dulu. Belum lagi. Okey, semua dah ada. Okey, semua ready. Yusuf sini depan. Satu. Bagi dia orang tengok kolam. Berlari tu. Wah, Masya Allah. Wah, berlari. Wah, member buka zipper. Okay, kita pergi bahagian dalam pula. Bahagian dalam. Let's go. Tak adalah, dia memang rumah dia ni, kita datang dia memang dah siap pasang lagu. Oh ya? Yeah. Wow, Masya Allah. Wow, cantik. Wow. Selamat datang. Selamat datang. Wah, baba. Ini bilik lah. Yelah tak macam hari tu. Hari tu kita besar sikit. Nak mandi kolam tak? Siapa nak mandi kolam angkat tangan? Sabar. Kita kena? Oh, kita kena tengok TV dulu. Okey. Kat rumah saya kecil. Yusuf. Jangan rumah. Hai korang, sekarang dah pukul berapa tu? 9:25. Siang tadi sampai kita santai-santai, terjun kolam, minum petang. Memang dah tak ingat dah kamera, kita dah tak ada record dah.
So malam ni kita nak makan malam sama-sama. Makan dalam talam. Nak tengok tak macam mana makan dalam talam. Wow, kita ada shell out hari ni by Chef Ashraf. InsyaAllah. So berebut-rebut makan sama-sama tu, moga-moga lebih nikmat lah. InsyaAllah. So sekarang kita tengah tu datang ni satu talam. Ada yang sedang menenangkan diri dalam kolam. Oh. Situasi di dapur macam mana? Cantik guys rumah ni. Tapi itulah, siang tadi bila dah masuk macam dah terjun kolam, dah santai-santai, dah tak ada mood dah nak pegang kamera. Ya, lu baba makan apa? Jagung. Hai, saya makan jagung. Jagung. Suka jagung ke? Lu baba suka jagung? Tapi tak boleh gigit. Tapi tak boleh gigit, kenapa? Ada ni. Keras sikit. Kena gigit kuat sikit. Au. Sikit dengan sikit je. Okey, sikit je. Ada lagi. Ada lagi. Ni mungkin ni untuk Ini meja ni memang anak-anak. Ini untuk anak-anak. dalam. Ni untuk anak-anak. Jadi anak-anak mereka tak makan dalam talam lah. Mereka ada pinggan masing-masing. Kita punya makan malam 1, 2, 3, 4, 5 talam dan 6 pinggan kanak-kanak. 1, 2, 3, 4 makan. Ni geng talam saya. Senior. Ketua talam kamu baca doa. Amin. Silakan. Selalu siapa nak kicap ada kicap kat atas. Budak solat ada yang kita dah selesai makan tetapi kita ada pejuang terakhir di sini yang sedang berjuang. Saya makan nasi Ain, saya makan nasi Siti, saya makan nasi saya dan saya makan nasi anak saya. Kenapa makan nasi saya? Tak. Bukan malam. Korang cuba bincang. Korang bincang baik-baik. Tepi ni. Dalam Bila kumpul, Dalam yang paling taman dalam sini. Kasihlah makanan Saya tak bersalah hari. Dia ada kawan dalam sesuatu hobi hanya kerana hobi itu semata-mata. Bukan dia berteman, bersahabat itu atas dasar cintakan ataupun kasih kepadanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana orang yang saling berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan berusaha untuk menjaga hubungan tersebut kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berusaha untuk menjaga hubungan tersebut kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan dan kasih sayang antaranya dengan orang lain kerana Allah, dia sanggup memutuskan hubungan hanya kerana perkara-perkara yang kecil. Hanya kerana perkara ataupun perselisihan pendapat, elakkan daripada kita terikut-ikut dengan penyakit hati yang syaitan bermain dalam fikiran dan jiwa kita ini. Kerana jika seseorang itu dilayan penyakit hatinya ini, barangkali akan memutuskan hubungan dengan saudara, sehingga membawa kepada tidak tinggal. Masya-Allah. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Buat air ni kau sampai. Air boleh picit kat mesin. Dah basuh tadi. Pastikan dia benci kerana Allah. Ya, betul. Pastikan kalau dibenci itu bukan kerana hawa nafsunya semata-mata, tetapi Kita tengok ni. Baru sampai. SWL baru sampai tapi dah tukar kereta. Setelah
terkandas siang hari tadi kerana kereta naik temperature. Akhirnya mereka sampai pukul berapa tu? Pukul berapa guys? 11 suku. Makan-makan dulu. Wah. Tak apa, makan proteinnya. Adalah nasi.